macam mana kita nak bantu driver yang drive kita berjam-jam. Selalunya abang kita, isteri kita, ayah kita, mak kita. Jadi dia pun drive memang mengantuk. Tapi ada satu teknik point bila abang rawat ni, dia fresh. Jadi bila dia fresh, driving dia memang cantik. Jadi point di sini mesin. Abang ke depan. So bila driving sahaja dia menghadap satu benda terlalu lama kan, sejam, 2 jam, dia tak perasan. Sini akan mengeras. Sini dan sini bahu ni. Jadi bukti dia tengok nah, saya tekan kat sini. Sakit kan? Ya. Di dalam ni. Dengar nah, kepala ni, pak ada lekuk ni. Dekat sini ni. So tak sini tekan. Sakit kan? Aduh. Ini lah. So kita tekan, kita goyang macam ni je. Kita tak urut lah. Urut dia bergerak. Kita tekan tapi kita goyang macam ni je. Belai dia. Ni rasa tegang ni. Saya ambil sini. Jadi yang pertama kita ambil belakang ni dulu. Inilah yang blok perjalanan ke otak. Lepas tu kita ambil sini pula. Jadi dah ambil sini, kita ambil kacan ni pula. Sini goyang je. Macam ni pun. Oh, sakit nampak. Memang sakit. Inilah point dia. Jadi kita nak bantu rawat ni ambil dalam 5 ke 10 minit je. Jadi bila dia rest macam ni kan, tengah rest lepas makan, kita bantu rawat dia. Jadi kalau dia minum air, dia makan coklat, memang segar tapi sementara. Sebab darah tak berjalan. Tapi kalau minum air, makan macam-macam, and then urut pula, lagi fresh. Sekarang saya dah buat sikit, ada rasa beza tak? Ya. Rasa macam ringan tak? Ya. Tadi sebelum buat, Ya, berat. rasa berat sikit kan? Ini rasa macam fresh kan? Itu baru buat sebelah. Kita kena buat dua belah, kiri dan kanan sama sahaja. Ada yang kedua, kita dah ambil yang ni bahu dia ni. Ingat lah, bukan sini saja tegang, di sini ni. Ni sakit kan? Goyang je. Sakit. Dia goyang macam ni je nampak. Ada. Oh nampak. Ni. Dia tarik sampai ke otak ke? Ada rasa tarik. Ya. Abang relax, tenang. Abang akan dapat rasa macam darah berjalan. Ya. Kan abang rasa macam mana? Lumayan agak Lagi lumayan kan? Sini tekan, sini tekan lagi lumayan kan? Ya. Baru sebelah. Lagi saya buat belah sana pula. Mah, abang keluar.